tak semuanya apa yang Kabir dapat hari ni mudah. Tak mudah. Semua susah. Okay. Tentang motor. Abang pakai je apa yang ada. Abang pakai je. Sebab abang tahu. Dulu pocket bike. Ya. Dengan tayar 400. Satu pasang 500. Satu pasang. Kabir ni. Dari kecil. Sampai sekarang. Kalau dia masa umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kabir ni budak biasa je. Budak biasa. Dia pergi sekolah. Balik pergi sekolah ke apa ke. Dia main dengan kawan-kawan dia. Masuk waktu training dia tahu. Lepas solat asar dia tahu. Waktu training, okay. Dia pun siap-siap mandi. Dah siap mandi. Dah siap dah. Abang tak tahu. Abang duduk kedai lagi. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi. Saya Fakrul daripada Will Talk yang dibawakan oleh Tamat Sport. So, episod ini masih lagi dibawakan oleh Petronas Sepang Internet Circuit. Alami pengalaman baru DEC ataupun Driving Experience Center di Sepang Internet Circuit. Dengar kata bulan 4 ni akan fully launch untuk DEC. So kepada yang nak rasai pengalaman memandu dengan kualiti yang lebih bagus, especially bila kita tengok kita punya driving masa cuaca basah ataupun jalan basah. So Sepang dah sediakan satu platform yang bagus, which is kita perlu pergi ke sana untuk rasainya. And untuk episod kali ini yang kita rasa kita dah lama tak up, kita bawa sekali lagi nama yang tidak asing dalam dunia perlombaan dan juga ayah beliau. Dan kita akan kenalkan tetamu kita untuk hari ini adalah Encik Azlan dan Kabir Irfan. Seperti semua orang tahu, Kabir Irfan ni dah juara FIM Mini GP Malaysia, FIM World Series 160 2023 and juara juga ASBK tahun lepas 2025 dalam kategori talent, right? So itu tetamu untuk kita hari ini dan rasanya elok untuk kita kenal lebih dalam siapa itu ayah kepada Kabir, seorang racer ke ataupun bukan seorang racer ke, sebab it's not easy untuk someone yang bolehlah dia ada pernah ride motor sebelum ni, dia ada keupayaan kewangan sebelum ni, and that's why dia boleh develop Kabir dengan lebih jauh kan. So benda-benda macam tu kita cuba korek, kita cuba fahamkan step by step supaya orang kat luar sana tahu perjalanan sebab rasanya Will Talk dah sampai masa untuk panggil Kabir dengan Abang Lan. Saya panggil Abang Lan lah, senang sikit. Sebabnya dah 3 kali juara Malaysian Series ataupun FIM Mini GP Malaysia, dah pun juara banyak kali. Kira kalau kata 190 tu buat masa sekarang belum ada yang boleh tewaskan lagi lah. And kalau dekat World Series maybe bukan rezeki untuk tahun lepas, maybe this year mungkin ada rezeki lain untuk this year untuk Kabir, and ESBK pula jadi rezeki tahun lepas. And kita nak tahu juga it's not easy pergi ke sana dengan perbelanjaan yang tinggi. Macam mana Abang Lan sebagai ketua keluarga urus kehidupan. Dia bukan macam kita pergi Europe and then kita tinggal macam gitu je, biar anak-anak terabai, biar isteri terabai. Tapi kita pergi sana dengan preparation yang lengkap, ada jadual dia, ada
kaedah dia. Maybe sebagai orang yang dewasa, abang boleh nasihatkan kepada ibu bapa yang muda-muda ni, yang dah ada anak 4 tahun 5 tahun, yang nak develop at least jadi macam Kabil. Kita pun tengok Kabil at least 8 tahun ke 9 tahun dah sekarang, daripada awal dulu terbentuk 4 tahun ke masa sentuh motor, masuk perlumbaan masa 4 tahun. So kita nak kenal siapa tu orang, kalau orang motorsport kenal Balan ni sebagai Lan Jawa lah. Okay, orang Terengganu memang kenal Lan Jawa. So kita nak kenal sikit kisah peribadi ataupun macam mana abang kenalkan Kabil dengan motorsport. Okey, terima kasih Pak Kro. Assalamualaikum. Saya Azlan bin Abdul Rahman, ayah kepada Kabir Irfan. Saya berasal daripada Terengganu dan nama gelaran saya semua dah tahu, Lan Jawa orang panggil. Saya bukan orang Jawa. Saya orang Terengganu tapi mak saya orang Johor. Berkait tu jadi lekat Jawa tu macam tu lah. Okey. Untuk sekali lagi saya ucap terima kasih akan menjemput saya ke sini untuk bersama-sama kita boleh berbincang tentang pemotoran di Malaysia ni. Okey. Sebab saya boleh dikatakan saya sebagai seorang ayah kepada Kabir Irfan dan saya juga seorang jurulatih untuk Kabir. Okey. Okey, saya bermulanya cerita ni, kalau dikatakan saya ni dulu pernah juga race. Saya pernah race masa tahun tu 1999 atau 1998. Masa tu mini Cup Prix Malaysia dengan motosikal 2 stroke. Saya menaiki motosikal SS. Okey. Tapi saya race, saya tak pernah menang. Okay. Sebab kekangan keuangan jadi masalah. Semua tahu bila kita duduk dalam dunia motorsport ni yang paling utama sekali keuangan. Betul? Betul. Okay, bila saya cuba buat yang terbaik pun tapi kerana keuangan tak ada, jadi saya pun tak sampai ke mana. Okey, dengan itulah, bila dah saya ada sedikit pengalaman yang diberi pada Allah Ta'ala ni, saya suka kongsi pengalaman ni. Okay, first, ni kita cerita daripada awal perjalanan. Okay. Saya dulu, saya duduk dengan saya ramai juga rider-rider Cup Prix daripada Terengganu. Seperti Arif Farhan, Azni Mak Ali, Sukran. Jadi ramai. Ramai juga rider-rider daripada Terengganu yang training dengan saya. Masa tu, Kabir tak ada lagi. Okay. Saya baru kahwin tapi Kabir tak ada lagi. Okay. Okey, mengikut kisah ni, jadi bila saya ni suka langgar. Okey, kalau tempat tu tak boleh masuk, saya masuk dia. Saya masuk, saya cuba masuk. Okey, bila ada orang datang, gap datang ke apa datang ke, marah dekat saya, tanya dekat saya cakap elok-elok je lah. Okey, dia orang bagi laluan untuk saya buat surat ke apa ke, perjalanan untuk kita bermula kita nak training. Bukan senang kita cakap benda ni. Okay. Lepas tu dalam masa Kabir umur 3 tahun, Kabir sentiasa ikut saya ke track untuk saya ajar rider-rider lah. Dan masa masuk umur 4 tahun tu, Kabir ni dilahirkan pada 10 hari bulan 1. Okay. Okey, mana bulan 1 tu, 10 hari bulan 1 tu dah hari lahir dia. Masuk hari lahir dia tu, dia minta motor dengan saya. Masa tu umur dia 4 tahun. Okay. Saya tengok Kabir. Tak boleh. Mana boleh. Pasal kalau kita fikir,
Siapa-siapa pun yang akan fikir jadi bila budak umur 4 tahun minta motor, nak main motor, luar biasa. Hmm. Betul tak? Kita cakap, mana ada kita cakap budak 4 tahun nak main motor. Jadi Kabir ni dia yang bersungguh-sungguh, bukan daripada saya. Bukan daripada saya. Saya panggil Kabir abang, okay? Okay. Abang kena buat ni, abang kena main ni. Tak ada. Hmm. Saya tak ada. Saya yang cakap dengan Kabir. First saya cakap dengan Kabir, sampai ke hari ni, saya cakap, bang, bila abang nak main motosikal ni, abang kena main betul-betul. Bak tak kisah. Bak habis harta ke, benda ke, bak rela. Kalau abang betul-betul nak main motosikal. Sebab bila abang duduk dalam dunia pemotoran ni, akan banyak duit bak habis. Itu ayat pertama saya cakap dengan Kabir. Sebab Kabir ni dia suka reka-reka. Dia main tu, dia minat tu, lepas tu dia tak nak. Dia main tu, dia minat ni, lepas tu tak nak, dia tinggal je. Jadi kita pun takut ke. Bila kita sentuh motor ni, masa tu motor pocket bike. Motor pocket bike ni daripada memang asal dah ada dah. Kita kira dalam 4 generasi, 5 generasi dah motor tu. Yang pocket bike Kabir bawa, first motor Kabir bawa. Tapi Kabir cakap dia nak main betul-betul. Bila nak main betul-betul, masa tu lah abang pun cuba train lah Kabir. Tapi dalam masa umur 4 tahun tu, kita sebagai ayah, sebagai mekanik, sebagai coach, betul, banyak yang kita kena fikir. Bukan mudah kita cakap. Kita kena fikir, otak kita kena berkembang dengan pesat. Kalau tak berkembang, setakat start motor jalan je, semua orang boleh. Tapi kita kena fikir, budak 4 tahun, anak kita umur 4 tahun, brake dia, macam mana kita nak buat sistem brake dia? Dengan tangan dia kecil, dengan baju shoot tak ada masa tu. Tak pernah lagi ada rider macam Syukran ke ataupun Harif ke yang training umur 4 tahun, 6 tahun? Dia orang dah besar? Dia orang dah besar. Dia orang dah start mungkin dalam umur, tak silap abang lah, dalam 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun. Cuma setakat ni lah, kalau dekat Malaysia, first rider yang paling kecil, Kabir lah. Sekarang abang tak tahulah. Mula-mula zaman Kabir dulu, Kabir lah rider yang umur 4 tahun. Tu jadi, bila dah macam situasi macam ni, abang pergi kat Pertama. Pergi dekat mana. Tapi, yang paling abang bersyukur, orang rumah abang lah. Orang rumah abang ni sentiasa support abang. Ni abang tak malu abang cakap terang-terang. First, orang rumah abang cakap dengan abang, Bak, dia panggil, Bak, tak boleh. Kena cari baju. Shoot. Pertama Kabir. Mencari shoot. Abang cakap, nanti dulu lah. Semasa tu 2 minggu Kabir pegang motor. Baru 2 minggu Kabir start dengan motosikal pocket bike. Jalan street je. Main jalan street belakang rumah je. Kalau kita cakap litar yang Kabir belajar tu, tak sama dengan orang lain. Kabir belajar belakang rumah je. Jalan street, satu, balik, macam tu je. Asas dia. Macam cakap dengan rumah ngakak, Mi, abang tak ada duit. Abang tak ada duit. Apa? Umi pergi gadah. Umi pergi gadah, kata Umi. Kata, betul ke kita ni? Ni perjalanan kita cakap. Tak apa, demi keselamatan abang. Pergi, rumah abang pergi gadai. Pergi gadai barang. Untuk cari, untuk keselamatan Kabir. Masa tu, kita Kabir baru, kita tak boleh nak minta tolong orang. Betul tak? Orang pun tak tahu.
kau ni betul ke tak betul. Hmm. Jadi benda ni yang jadi kita kata kita kena berusaha. Motorsport ni nak kena ada duit. Kita pun, abang pun bukan orang senang. Abang bukan orang senang, orang rumah abang pun bukan orang senang. Abang keluarga biasa-biasa je. Abang cakap rezeki daripada Allah tu, setakat mana yang abang ada, tu je abang ada. Abang bukan orang yang nak tu dapat, nak ni dapat. Sama macam Kabir. Kabir nak baju. Dia tak minta, tapi kita tahu benda tu risiko. Okay? Benda tu risiko. Jadi, itulah pengalaman duit rumah abang habis. First, dengan untuk Kabir. Abang duk fikir dengan orang. Tapi orang rumah abang pernah Ni untuk beli baju je. beli baju je. Beli baju. Helmet, glove. Itu tak tu lagi. Tak termasuk lagi. Beli baju saja. Helmet, abang fikir-fikir budak 4 tahun. Mana ada dulu tak ada helmet kecil-kecil. Betul? Tak ada. Kalau ada pun yang jual dekat kedai tu yang betul-betul plastik. Betul tak? Kualiti. Kualiti. Bahaya. Tengok yang apa ni, kan dulu kita tengok sprinter pakai helmet kecil. Perasan tak? Orang pergi naik ke Golok Thailand. Pergi sana. Beli helmet. Cari glove. Jadi benda ni tak mudah lah. Macam first Kabir nak main tu, motor ni tak semua barang yang kita nak tu ada jual. Betul tak? Spare part dah, maybe dah. Kita kata banyak generasi kan. Untuk kelengkapan luar ni. Memang tak ada jual. Memang tak ada. First abang cakap, main je lah abang. Macam tu lah. Tapi Kabir ni abang tak tahu lah. Mungkin Kabir ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu je abang cakap. Sebab tahun yang sama, Kabir minta motor, dia masuk umur 4 tahun. Bulan 1. Abang train dia dalam masa 3 bulan. First race Kabir 1 Mei tahun yang sama di Kulai, Johor. Yang tu cerita memang seronok lah cakap. Abang cakap dengan rumah abang, jom kita pergi race dekat luar. Kulai, Johor. Ramai cakap, bodoh lah, bahaya ke anak lah, gini lah. Jangan pergi race. Keluarga lah? Kan, bukan keluarga. Orang sekeliling lah. Orang sekeliling lah yang ada lah, macam kawan-kawan yang main motor. Jangan pergi race lagi. Training je dulu. Abang tengok. Habis, kalau tak pergi race, kita training buat apa? Betul? Abang ni jenis, kalau kita kata, kita pergi race. Kita bukan nak menang. Kita pergi cari pengalaman. Betul tak? Jenis abang ni, kadang-kadang kalau orang tengok dekat kita training, kita garang. Katakan panggil kita backhand. Backhand, marah anak. Yang tu jadi satu bebanang kepada kita. Pasal kita ayah, kita coach, kita mekanik. Jadi, kalau kita tak tegas, apa jadi dengan anak kita? Betul tak? Betul. Bila kita tegas, orang luar tengok. Bahasa ajar anak gini. Macam kita lah. Zaman sekarang kita cakap, kalau cikgu rotang budak sekolah, cikgu yang kena. Betul? Zaman kita, kalau cikgu pukul kita, kita bagi tahu bapak kita yang kena. Tambah lagi. Betul? Jadi terbalik. Jadi
Tu jadi kita tak boleh nak samakan anak orang lain dengan anak kita. Betul. Anak orang lain, cara orang lain lain. Cara kita lain. Betul? Jadi, biarlah apa orang nak cakap pada abang, apa yang abang cuba buat, tapi tak adalah kita keterlaluan. Betul tak? Hmm. Ha. Mesti lah sayang. Ha? Anak mesti lah Ya, sayang. mestilah sayang. So, Masa kita training, ha, awak duduk dengan cikgu. Masa kat rumah, awak jadi ayat anak betul. bab. Betul tak? Betul. Ha. So, macam Kabil, bila dah masuk 4 tahun, kalau ikut kanak-kanak ataupun budak-budak normal lain, mesti nak main lagi. Pergi dengan kawan, tak adalah nak touch motor kan. At least basikal lah. Kan? Tapi macam mana Kabil boleh terfikir waktu tu nak minta motor? Tak rasa macam, mampukah ayah aku bagi ni? Lepas tu bila dah dapat motor, dah dapat baju, suit untuk racing, untuk training semua tu, macam mana Kabil appreciatekan benda tu, hargai benda tu? Terus training ataupun ikut je dengan cakap bak ni untuk training ke semua ke? So Kabil apa ingat lagi tak waktu tu 4 tahun tu? Masa 4 tahun tu kan, sebelum tu kan saya terbiasa ikut ayah saya pergi track. Dan saya jadi minat dengan motor ni sebab saya tengok macam best lah. Saya pun jadi minat. Dan saya minta motor dengan ayah saya. Lepas tu yang dapat suit tu, saya jadi lebih semangat lah kerana ayah saya bagi saya race. Dan saya cakap saya kena terus training lah. Tak main-main lah. Maksudnya macam kan kalau mak bapak dia macam dah beli-beli lepas tu pergi tukar sukan lain. Kan pergi gadai sana, pergi gadai sini. Lepas tu stop. Kabil tak rasa macam gitu lah. Macam hargai apa yang apa mak dengan ayah Kabil buat lah. Sebab masa tu saya terlampau minat lah. Saya dah tak fikir sukan lain. Saya minat main motor je masa tu. So training je lah. Ikut je lah apa yang ayah Kabil atur semua tu. Saya ikut lah ayah saya suruh buat apa, saya buat lah. Percaya lah. Percaya lah. Tapi kalau dekat training, dekat track ataupun dekat kawasan parking ke, belakang rumah ke, ada beza tak? Ayah kat rumah ataupun coach? Garang ke macam mana? Bagi saya beza lah. Kat rumah, kat track lagi garang lah. Kat track lagi garang lah. Tapi okey sebab Kabil yang nak. Okey sebab saya yang nak. Dulu saya ada satu cerita. Saya training, lepas tu saya dah mengantuk sangat lah. Saya bawa motor tidur atas motor tu. Masa umur 4 tahun lagi lah. Itu berapa jam? Sampai mengantuk tu? Ke penat sekolah ke apa ke? Tahu, tapi hari tu saya mengantuk sangat. Jadi tak larat saya tertidur betul. Nak habis lah training tu. Tapi tak crash? Tak crash lah, tapi balik lah tidur. Balik tertidur. Ayah nampak lah waktu tu. Tengok apa melelong apa yang pening-pening Nampak lah sebab saya memang Tapi nak bawa je kat motor Tapi kan bang, kalau bila dah okey, kita nak mula senang. Maksudnya bukan kata senang tu senang sangat. Tapi bila kita nak maintain satu benda tu, okey dah start training 3 bulan, setahun. Lepas tu macam mana nak bawa Kabil ni? Macam mana perjalanan tu pula untuk abang, aku kena bawa Kabil ni ke satu tahap yang lagi better, lagi baik. Tapi maybe dengan sumber yang kurang ataupun kekangan masa, kekangan kewangan, maybe abang kena kerja tapi abang kena pergi training juga, kena ajar. Macam mana abang urus semua ni? Abang letakkan mindset abang untuk fokus. Kita nak tengok perjalanan 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia dah sampai, kalau saya boleh tafsirkan sebagai konsisten. Konsisten tu sangat mahal dan tak semua orang boleh capai tahap konsisten tu.
macam saya tanya soalan tadi tu lah, macam mana abang dapat toleransi daripada family, anak-anak lain faham ataupun isteri abang faham. Apa yang abang buat sebenarnya? Okey. Saya dekat Terengganu saya ada bengkel. Saya ada bengkel motor. Okey, bila saya ada bengkel motor ni, daripada hasil kerja tu lah. Hasil kerja yang dekat bengkel ni, mana saya bagi-bagikan. Saya bagi-bagikan, okey ni, duit ni kita simpan untuk ni, duit ni tersimpan untuk ni, duit ni tersimpan untuk ni. Dulu, abang berniaga Alhamdulillah. Sekarang kita cakap lemau sikit lah. Perniagaan kita ni jadi lemau sikit sebab pasal zaman semakin moden. Motor semakin canggih. Kita dengan idea kita pakai akal. Sekarang semua pakai elektronik. Abang tak sempat nak belajar benda tu pasal abang belajar pun tak sampai SPM pun. Tak sampai SPM pun. Jadi benda daripada tu lah. Abang cakap, abang ni bukan orang senang. Tapi abang ni berusaha. Sentiasa berusaha. Sampai abang boleh katakan hobi abang semua abang hentikan. Abang minat kereta. Abang main kereta. Abang main motor. Abang reh haram. Betul. Abang reh haram. Abang ada buat kereta, main kereta. Abang ada kereta Wira Turbo. Kali ikut Wira Turbo abang habis 100,000 lebih. Uish. Buat kereta. Okey. Arena Turbo. Arena. Abang beli Arena satu buat. Masa tu Kabir belum main. Tapi abang terpaksa korbankan hobi abang untuk Kabir. Jadi abang fikir kalau aku main lagi, minat aku, Kabir tak ke mana. Jadi dengan duit yang kita ada tak seberapa banyak, kita simpan untuk Kabir. Simpan untuk Kabir. Macam itulah dulu akak pun berniaga. Akak ada kedai dekat bas stand Kuala Terengganu. Jadi, yelah mana kita cakap masa sebelum Kabir main ni, kita ni adalah duit. Tapi bila Kabir nak menceburi dalam dunia pemotoran ni, kita diuji perniagaan kita slow. Jadi kadang-kadang kita kata, sah. Jadi kita tak tahu percaturan perjalanan Allah ni kita tak tahu. Jadi kita cakap tak semuanya apa yang Kabir dapat hari ni mudah. Tak mudah. Semua susah. Okey. Tentang motor, abang pakai je apa yang ada. Abang pakai je. Sebab abang tahu. Dulu pocket bike. Dengan tayar 400, satu pasang 500, satu pasang. Kabir ni, dari kecil sampai sekarang, kalau dia masa umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, Kabir ni budak biasa je. Budak biasa. Dia pergi sekolah, balik pergi sekolah ke apa ke, dia main dengan kawan-kawan dia. Masuk waktu training dia tahu. Lepas solat asar dia tahu. Waktu training, okey. Dia pun siap-siap mandi. Dah siap mandi. Dah siap dah. Abang tak tahu, abang duduk kedai lagi. Dia dulu yang siap pada abang. Dah siap pakai baju renang dia. Pakai baju renang dia. Tunggu kat kereta. Abang tinggal budak. Budak abang duduk kedai. Abang pergi track. Okey. Yang satu Kabir ni, bila hujan. Dekat bengkel hujan. Kan kita kalau hujan sekarang tak serata. Betul tak? Dekat bengkel hujan. Cakap abang tak payah pergi abang. Hujan hari. Tak boleh. Dia cakap kena pergi dulu track. Kena pergi dulu track. Pergi dulu tengok hujan tak hujan.
Sebab tu kalau tengok masa Kabir umur 4 tahun, 5 tahun, kalau tengok video, gambar abang dengan akak buang air dalam trek, buang air tepi-tepi yang ada yang lopak-lopak Lopak, air. Abang dengan akak terpaksa kena buang lah. Sebab dia Sebab dia, pasal dia nak main. Okay, banyak Kabir cerita. Yang dia tidur atas motor. Bila dia tidur atas motor ni, mana kita kata itu luar biasa lah. Satu trek dia pusing dengan keadaan tidur. Jadi, Jadi masa tu visor tu visor putih. nampak lah. Nampak. Jadi mula dia okey. Macam biasa. Makin lama makin slow. Kita cakap lah pasal slow ni. Makin lama makin kepala dah macam ni. Sampailah. Helmet ni sentuh bahu dia. Tapi still duduk dalam track lagi. Abang duduk kat sini. Kawan pun duduk kat sana. Abang dah jerit dah. Tolong pegang. Tolong. Jadi yang ni berlari, yang abang berlari. Pergi sambut dia. Tu kejut. Oh, kejut. Kira memang sambut tu dia tak jatuh motor lagi. Tak jatuh. Memang Cuma orang pergi pegang dia. Dia tak sedar lagi. Tapi tak laju lah sebab pasal dia dah. Ayolah. Okay, cakap. Memang dia tidur betul lah. Memang tidur betul lah. Jadi, mak pegang. Kejut. Oish. Dah. Buka baju. Balik tidur. Masa tu nak last dia dah. Itu pengalaman yang orang tak tahu. Dan ada yang tahu. Bila Kabir crash. Masa tu umur 4 tahun. Masa itulah abang rasa seandainya Kabir cakap, abang tak nak main motor. Abang tak boleh main motor. Abang cakap, okey abang tak payah main. Okay. Masa tu Tuhan saja yang tahu. Satu Kabir umur 4 tahun lebih lah. Jadi dah macam mana memutuskan dia protein minyak lekat. Bayang dia cross track, sampai cross track, lompat longkang, berhenti langgar kereta. Okay. Masa tu abang cakap, dah tak ada apa lah. Cakap, macam aku nak bunuh anak aku ke apa ke ni. Macam-macam lah kepikiran kita. Takut. Masa tu abang paling takut. Sebab tu, kalau Kabir dengan abang, dengan adik Kabir, Kasha, dia akan tahu apa isyarat abang. Apa yang abang buat. Apa tangan abang tunjuk. Jadi, dah kadang-kadang orang tengok, orang ingat kita ni buat apa. Tapi itulah komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kabir, contoh macam ayah ataupun Koh Syah kan, bagi isyarat, contoh macam Zulfahmi ke, so bagi isyarat, masa tu tengah laju, especially bila straight line lah kan, bila nak bagi isyarat ni semua kat straight line, numbers ke apa kan, semua straight line. Kabir menampak ke isyarat tu, ataupun memang signal ni memang macam gini, faham? Sebagai seorang pelumba lah. Biasanya saya akan tengok kalau ayah saya bagi isyarat ke, Fahmi ke. Dan biasanya saya akan tengok, saya akan nampak. So faham lah apa nak buat, nak potong ke, nak overtake, nak cool down ke, saya faham relax ke. Dia Kabir ni macam ni. Dia macam dia dengar abang. Bila dia dengar abang, dia akan tengok kat mana abang duduk. Dia dah lupa, dia tengok abang duduk. Dia lalu, walau mak dia pun duduk jauh daripada orang, dia tahu tu mak dia. Sebab bila abang bagi isyarat, orang tak tahu apa yang abang bagi. Kabir je dengan abang je tahu isyarat tu apa. Apa yang perlu dia buat atas motor, apa yang dia kena ambil tindakan yang betul. Tu kelebihan Kabir, situlah kita cakap.
Sebelum abang ataupun abang cerita tentang abang bawa KB ke mini GP, boleh cakap SSC Racing lah, bawah program tu kan, sebelum masuk SSC Racing. Kita tahu Terengganu tempat sukan. Lahir banyak juara-juara. Azizul, Dennis sendiri sebagai juara ATC. Cycling dia, kita boleh tengok budaya kat situ. Yang petang-petang mungkin orang dah faham kereta-kereta slow, bila basikal berkayuh kat situ orang faham. Apa yang abang nampak dekat Terengganu beza dengan negeri lain, especially bila budaya petang-petang ataupun budaya sukan yang digalakkan oleh kerajaan Terengganu sikit sebanyak membantu ke bang untuk okey, budak-budak sekolah bila dia budak bercampur, bila bercampur dia akan jadi masuk dalam kepala, okey petang kena pergi training, pergi main bola kan, sebab dia budaya budak-budak macam tu. Tapi bila dengan sokongan daripada kerajaan negeri buat kawasan ni, so bila macam tu dia terkesan tak dekat abang punya latihan, abang punya sistem semua tu? Tak ada. Bagi abang, kalau kerajaan negeri Terengganu ni, mana dia banyak membantu. Okay, kita cerita pasal mini GP. Orang yang pertama cakap dengan abang. Okay, Lang, kau bawa KB pergi main kat Europe. Saya pun tengok. Masa tu, orang ni dah ada nombor telefon abang dan dah kontak abang lah. Abang pun tengok, saya tak ada duit. Macam mana saya nak pergi? First, tak apa. Nanti saya cuba tengok dekat mana. Cuma cari je tempat negara mana yang ada main pocket bike kat luar. Kadang-kadang kita fikir, wah, macam mana? Aku duduk Malaysia pun kopak nak pergi luar negara, lagi luar kopak. Betul tak? Lagilah aku nak jual apa lagi lah. Tak ada dah. Tu lah. Cerita orang yang pertama. Saya pun berhubung dengan dia. Jadi, orang ni Datuk Azlan lah yang pertama syorkan saya bawa KB biar ke luar negara. Cakap tu, saya tak ada duit tu. Saya hanya mampu buat latihan. Ni pun saya dah nyawa-nyawa ikan dah. Betul. Dia masa yang sama. Masa tu lah, Datuk cuba membantu. Okay. Masa ni launching motor Petronas SRT. Ingat dekat KLCC. Dan masa tu Datuk pun ada umum nama KB gini. Dan masa tu lah saya pun jadi selalu berhubung dengan Datuk Azlan ni. Datuk Azlan bagi pendapat macam ni. Okay. Dan tentu pun bila ada mini GP ni, masa tu lah KB first masuk dalam mini GP masa tu Buci. Buci kan. Dan saya, walau saya baik dengan Datuk Azlan, dengan Fahmi ni saya baru lagi kenal, bukan baru kenal, dia tak kenal saya kenal dia. Tahun pertama, selection KB, saya tak suka sebenarnya bila saya baik dengan orang, saya pergi cakap, Tok, KB masuk. Saya cakap dengan Datuk, seandainya KB dok lepas selection, tak payah. Jangan. Saya tak mahu tempat KB ambil ni,
Tepak orang lain. Okay, kalau Kabir dah lulus tahun ni, saya cuba tahun depan. Okay, bukan saya pilih. Mak Saleh pilih. Tu lah. Sebab kita tak embuh, orang kata bakat kita kurang, tapi kita pakai kabel untuk anak kita masuk. Faham tak? Faham. Kira susah lah. Kalau kita dapat slot tu pun, kemungkinan tak akan berjaya. Dia tak akan panjang lah. Ya. Sebab anak kita ataupun rider tu sendiri yang tak kuasai pemilihan ataupun semasa perlombaan. Ada orang lain lagi layak. Ya. Gitu. Jadi betul kita cakap, saya tak nak Kabir ambil tempat orang yang layak. Okay? Untuk masukkan Kabir, sedangkan Kabir tak layak. Sebab saya tahu masa selection tu Kabir slow. Kabir paling kecil. Dengan corner tak kena lutut. Dengan macam-macam lah. Jadi pemikiran saya, tak apa. Tak dapat tak apa. Usaha. Masa tu umur Kapil? 7 tahun. 7 tahun. Okay, lepas tu nak diadakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kabir ada. Kabir lepas pada selection tu. Sekarang, abang dulu, masa Kabir nak selection, orang tak tahu. Tak macam sekarang. Sekarang, bila abang dah duduk dalam ni, abang tahu, okay, selection macam ni, kau perlukan ada motor ni, kau perlukan ada motor ni, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Betul tak? Sebab abang dah duduk dalam tu. Abang boleh membantu. Masa Kabir, abang tak ada pengalaman. Okay, selection ni buat macam mana? Selection ni apa? Macam mana? Ya. Budak 7 tahun, kita nak ajar main kelas. Nak ajar main kelas. Itulah. Kabir ni selalu dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Abang duk fikir-fikir macam mana kita nak abang nak ajar Kabir. Masa training 3 tahun sebelum tu, 4 tahun sampai ke 6 tahun, 7 tahun tu, Kabir tak pernah pakai clutch? Tak pernah. Pakai bike mana ada kelas? Tak ada kelas. Pulang minyak jalan je. Pernah try motor Tak selain ada. pada pakai bike? Tak ada. Abang cakap masa nak pergi selection tu, abang cakap, macam mana? Abang nak ajar ni, nak ajar jalan berhenti. Corner kau jatuh gear macam ni. Ni cerita betul, bukan reka-reka. Tapi ya, bila abang duduk, kami duduk training pakai bike. Datang kawan abang bawa Y15. Standard. Cakap, Allah, macam tahu je aku nak pinjam motosikal. Dia mudah cara macam gitu? Dia tu nak benda. Dah aku nak ajar Kabir kejap. Pinjam motor jap. Abang pun ambil. Kan Kabir pakai bike. Dia orang pergi tengok kat track pakai bike lah. Abang bawa. Kabir duduk atas motor. Duduk depan. Abang duduk belakang. Abang bawa dulu. Ajar dia jalan gini. Okay, lepas tu abang duduk belakang lepas gelas, lepas minyak, lepas kelas. Abang duduk belakang je. Kabir sendiri yang belajar. Mati. Hidup balik. Mati. Hidup balik. Dia jalan. Dah boleh jalan. Sampai jalan. Kau ni jatuh gigi macam ni. Gini. Ada dalam 10 minit. 10 minit pun tak sampai kot. Tu besok lagi sekali 10 minit. Tu je lah. Kau datang selection. Tu abang cakap. Kalau Kabir tak dapat pun tak apa. Sebab Kabir tak. Memang kita cakap. Mustahil lah. Mustahil. Untuk Kabir lulus selection. Masa tahun pertama. Ramai. Masa selection tahun pertama ramai. Jadi. Bila dah dapat tu. Mana. Macam-macam lah. Budak ni boleh. Anak saya tak boleh. Gini. Jadi. Tu saya tak nak dengar sebenarnya. Sebab. Ya. Bukan kita yang menilai. Bukan kerana kita baik dengan orang ni, dapat. Baik dengan orang ni, dapat. Ya.
Tak boleh. Macam Kabil kan, daripada pocket bike nak pergi ke buci motor. Perubahan benda tu berbeza. Handling nak samalah tapi confirm dah beza kan. Kita tengok kalau Kabil ni masuk ke bike mana pun, Kabil akan steady, boleh adapt dengan cepat. Sebenarnya Kabil ni gemuruh ke ataupun okey bawa aje ke macam mana? Apa yang Kabil faham pasal Kabil? Biasanya bagi saya biasa je bawa motor tu. Dah kalau saya try 1 lap ke 2 lap, saya rasa okey, saya boleh laju lah bawa motor tu. Dan saya biasanya cepat adapt lah dengan motor baru ni. Kira tak ada, kita kan kalau kalau daripada kereta kelas nak ke auto atau auto kat kelas, kita rasa takut-takut juga kan. Ini nak bawa motor laju terus kan. Memang Kabil ni special lah. Dia ni macam ni. Ni cara abang. Cara abang ni abang tak ada duit. Bukannya cara abang ni betul. Tapi abang bagi tahu untuk Kabil. Kabil diajar tidak sempurna. Faham tak tidak sempurna macam mana? Bukannya main jahat ke, tak. Main jahat ni abang paling tegah. Tak nak dia belajar main jahat, main kotor, tu abang tak suka. Yang tak sempurnanya, Kabil ni, motor dia. Okay. Kita balik cerita tentang motor. 4 tahun. Pocket bike yang Kabil bawa first. Dah lama motor tu. Sampai dah tu goyang. Kuk. Dia punya tengkuk tu dah goyang-goyang. Kuk. Kabil cakap, abang cakap dengan dia, belajar, kawal. Selagi abang duk jatuh, dengan keadaan motor sekarang gini, abang duk laju. Bila abang jatuh, bermakna sana abang laju. Baru buat baiki. Tapi bukan dia buat, dia nak suruh kita baiki, dia jatuhkan motor, dia jatuhkan diri dia dah. Makin laju dah. Dia makin laju, kita mungkin risau tapi kita buat, tak tahu lah. Sampailah masa, dia jatuh. Jatuh jalan serit lah. Jalan serit ni, okay. Dia baiki. Sama macam ke bila sebab bagi pandangan abang lah dan diri abang. Abang mengajar ni, satu je. Bila kita bagi barang yang tidak sempurna, motor yang tidak sempurna pada rider yang akan cari benda tu, rider yang akan usaha jinakkan benda tu, bila dia dapat jinakkan benda tu, bila dia dapat benda yang bagus, apa yang dia dapat? Faham tak? Okey. Bila kita training, tayar botak. Tayar botak. Habis tayar. Betul? Dia race tayar baru. Yeah. Tapi, bila dia dapat tayar yang baru, ke mana dia? Lagi bau lah. Tu cakap, lain orang lain cara. Ni abang dengan Kabil. Cara abang dengan Kabil, sebab abang memang bukan orang senang. Kabil cakap, "Bak, abang nak tayar ni. Bak, tayar abang botak." Abang boleh pergi beli. Pakai dulu lah. Bang, kita pakai seadanya. Kita pakai seadanya. Sebab tu abang cakap, motorsport, semua tahu motorsport ni memang memerlukan duit yang banyak. Yeah. Jadi, tu yang saya cakap, benda pengalaman abang macam tu lah. Bang, kalau cerita pasal duit, of course bila Kabil dah step daripada mini GP nak pergi race, semua tu memerlukan kos yang tinggi. So kita boleh nampak, saya pun ikut juga perjalanan mini GP, SIC Racing, bawah program SIC Racing, ada penaja daripada, kalau macam Kabil dan rider Terengganu Incorporated, Kerajaan Negeri,
Lepas tu ada few sponsor lain macam RCB yang turut membantulah memudahkan training ke apa kan. So bagi abang dengan kehadiran penaja ni, apa yang abang boleh cakap? Okey, tentang penaja. Ni, okey. Fahmi pernah cakap dengan abang. Masa tu dekat Barcelona pagi. Bang, ni jom kita pergi kopi dengan Fahmi. Fahmi bagi tahu abang. Bang, Racing Ball sponsor, ni sponsor, ni sponsor. Fahmi cakap satu je dengan Fahmi. Habis Fahmi bagi tahu abang buat apa? Bagi tahu abang buat apa? Mi, abang nak satu je. Abang nak satu je. Abang nak mudahkan perjalanan KB. Tentang sponsor, tentang duit, tentang apa, abang tak nak ambil tahu. Abang tak nak ambil tahu. Fahmi buatlah. Buatlah yang terbaik untuk KB, perjalanan KB ke. Betul, abang bukan orang ada duit, abang tak ada duit. Tapi abang tak nak merosakkan otak abang dengan duit. Tak, itu bukan perangai abang. Tapi macam-macam orang cakap dekat abang. Kita dah tolong, orang cakap kita ambil duit. Macam ni. Tapi orang tak tahu. Orang tak tahu. Kalau kita cerita, Wira, abang jual kereta. Satu Wira Turbo abang jual. Arena pun abang jual. Apa lagi abang nak jual? Tak ada lah. Tapi bila dah ada benda ni, bila dah ada dengan rezeki masuk sponsor ni, lagi memudahkan perjalanan KB, abang bersyukur. Tu je. Kalau kita nak kejar duit, wah nanti KB dah berjaya, kau dapat duit banyak ni. Aku tak payah main motor, biar aku simpan, aku buat kerja je, simpan duit je. Kalau aku nak kaya, nak macam tu. Betul tak? Sebab So matlamat abang dia tak kepada kebendaan dulu. tak ada. Matlamat sebenarnya adalah KB berjaya lah. Bila Mana nampak KB berjaya je. itu antara abang punya ke depan lah sebenarnya kan. Tu mungkin sebab macam gitu, salah satu resepi untuk kita berjaya. Tak kisahlah macam mana orang kata susah dahulu, senang kemudian lah kan. Kadang-kadang kita tersangkut sebab kita terlalu, orang kata apa, cepat nak raih satu benda betul kan. Terlalu macam, aku dah ada sponsor kat belakang, ada 5-6 sponsor. So cukup aku dah power kan. Mungkin abang walaupun KB dah masuk 14 tahun, dah sampai satu tahap KB dah boleh race di Asia Terlengkap, sekarang panggil Moto4, dan abang maintain macam tu lagi. Saya boleh tengok sama je. Memang saya tak kenal abang lama, tapi nampaklah abang kat track dekat race kan. So tak ada perubahan, maksudnya dari segi abang punya rendah diri. KB pun macam biasa, kalau jumpa budak-budak rider-rider cilik-cilik lain pun main-main juga tengok. Menghiburkan dia orang kan. So kita nak tahu juga, fasiliti dekat Terengganu tak terlalu gah lah. Contoh macam di KL ataupun di Selangor. Dekat segalanya, especially KB pun dengan SSC Racing. Ada gymnya, ada sistem trainingnya, motor dekat, segala kemudahan dekat lah. Ada ke perancangan untuk KB bila dah masuk Moto4 ni menetap dekat KL? Ataupun masih abang ulang-alik macam biasa? Dia macam ni. Untuk tu, bila kita duduk dalam situasi macam ni, betul KB perlukan gym, KB perlukan apa. Okay, bila dah sampai ke peringkat sekarang, abang serah je KB pada Fahmi. Macam abang tak boleh nak menetap di Kuala Lumpur. Bila abang menetap di Kuala Lumpur, pasal adik KB ada.
Jadi Okay. budak-budak yang training pun ada. Jadi bukan abang nak tinggal dia orang. Bukan abang nak tinggal dia orang. Abang nak tinggal KB kat sini. Jadi abang ambil keputusan, abang cakap, bang, abang kena datang KL. Tak. Abang datang. Bang, datang KL. Abang datang. Tak apa, abang letih tak apa. Abang letih tak apa. Janji, yang dekat Terengganu dapat training, KB dapat training. Abang rasa macam tu lagi fair kepada keluarga. Sebab kita tak boleh. Tak letih bang, Terengganu KL. Dekat je. Dekat je. Terengganu KL dekat je, 4 jam, 5 jam sampai je. So sebenarnya kita nak terima kasih kepada abang kak. Walaupun kita sebenarnya dah rancang awal untuk buat podcast ni. Maksudnya sembang-sembang, kenal lebih perjalanan Kabil lah. Kebanyakan orang tahu je. Cuma kita nak rekodkan benda ni supaya benda ni input-input yang ataupun info yang abang bagi ni berguna untuk orang lain juga. Dan abang datang untuk rakaman ni. Sebenarnya rakaman kita ni macam saya nak anjak ke satu tarikh lain. Tapi disebabkan abang punya komitmen dah sampai ke Kuala Lumpur waktu kita call tu. Dan kita teruskan jugalah dengan saya pula rasa bersalah kalau saya tak buat. Kan? So mungkin rezeki kita buat masa ni. Kalau saya contact abang nanti maybe tak dapat, abang pula tak free kan, Kabir pula dengan program dia. Kita tengok Kabir tahun ni dah masuk Moto4. Apa harapan abang? Nanti kita tanya Kabir pula. Okay. Semua orang tahu. Tahun lepas Kabir diberi peluang untuk pra Moto3. Okay, pra Moto3. Abang okay, tahun 2024, 2025, 2024 Kabir diberi peluang untuk main Moto4 di di Europe. Yang Moto4 yang bukan Moto3. Yeah. Yang 2024. Abang tak ada pun cakap pergi boleh menang. Tak ada. Abang cakap Kabir ni sentiasa belajar. Di mana walaupun abang duduk tempat yang tinggi macam mana sekalipun, abang tetap akan belajar. 2024 dia pergi. Ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. Kita pergi belajar. Bukan kita pergi, kau kena menang, kau kena menang. Semua orang nak menang. Yeah. Kalau Kabir nak menang, 25 orang Mak Saleh pun nak menang. Yeah. Jadi kita tak nak pressure. Jadi abang tak nak pressure Kabir. Bang, buat terbaik untuk diri abang. Abang rasa abang mampu buat, abang buat. Okay, nak tahu cerita. Bila di Heres, first, abang dengan Kabir pergi dekat Heres. Pertama kali Kabir masuk di Heres dengan motor, masa tu 150 mak. 150. Tahu dia keluar dari kat apa? Abang nak corner kan ni? Abang nak corner kan ni? Abang pula, bila Kabir tanya abang macam tu, abang jawab lah. Abang tak pernah corner, Bak tak pernah corner track Sepang. Abang nak tanya Bak. Betul tak? Gini bang. Bak tengok kursi corner, lutut duduk raka ni, tubik ke tu? Abang cuba buat. Mana Kabir pernah ada pengalaman? Abang sendiri pun sebagai ayah tak pernah masuk Sepang. Track kecil betul lah abang dapat buat. Sebab tu abang cakap dengan Fahmi, track besar, abang dah tak boleh, abang serah Kabir pada Fahmi. Fahmi buat je lah. Sebab tu bila Kabir duduk sekarang, bila Kabir datang KL, training dengan Fahmi, abang serah pada Fahmi je. Sebab abang tak berkemampuan. Pasal abang pun sendiri tak pernah corner track Sepang. Tiba-tiba Kabir tanya abang macam tu. Macam mana kita nak jawab? Abang cakap, si corner track, corner pijak ke ni, keluar ke sana. Tu je jawapan abang. Abang cuba buat. Tapi alhamdulillah lah. Dengan tak ada pengalaman, dengan tak ada apa, dengan diizin Allah, Kabir pun berjaya, selamat. Tu je.
Masuk 2025, pergi Pramutu 3, dengan motor pun tak tahu macam mana, apa pergi tengok. Bang, okey tak motor? Baik, dah gini. Tapi race menang. Biar betul. Dia 2 pun menang. Jadi benda tu lah kita cakap. Mungkin salah satu faktor bila kita diajar dengan sebuah kekurangan. Okey, alhamdulillah lah. Kabir ni bukan budak yang banyak komplain tentang motor. Bagi motor apa pun, insya-Allah dia cuba bawa. Dia cuba jinakkan motor tu, dia cuba setakat dia mampu. Sampai dah dapat laju. Sebab macam saya cakap lah, kita belajar daripada serba kekurangan. Bila kita belajar dengan serba kesenangan, bila kita pergi dapat motor yang dah bagus, kita tak ada sesuatu. Maksudnya kita diasah dengan bila kurang ni, kita rasa macam kita cuba. Itu yang diterapkan Balan ke Kabil lah, basically. So bila masuk ke Moto 4 pun, orang kata apa, tegar biasa, macam tak ada hal lah, boleh slowly lah belajar. Bukan terus jump nak kena top 3 ke apa kan. Tapi of course lah, Kabil rasa tahun ni bila dah dijadual berapa round saya tak ingat berapa round untuk Moto 4, tapi Kabil dah ready dari segi semua. Alhamdulillah setakat ni saya dah ready untuk Moto 4 testing di Sepang nanti. Dan target saya tahun ni, saya nak semua berjalan lancar dan saya target top 10 lah. Top 10. Saya tak target tinggi sangat. Yang tu kita akan tengok masa testing nanti lah. So kita tahu maybe orang kat luar tak tahu kata Kabil ni sebenarnya sekolah kat Terengganu kan. So bila macam jadual tahun lepas, jadual 2024, Kabil bila pergi race kat luar, kat Europe ataupun mana-mana tempat lain, mini GP ke Valencia, Kabil akan balik dan ada kelas tersendiri. Ada Kabil boleh cerita sikit macam mana cikgu baik ke, atau Kementerian Pendidikan ataupun sekolah tu sendiri, oh Kabil tak apa, balik nanti kita belajar. So maybe Kabil boleh share pengalaman Kabil sekolah sebagai seorang pelumba, bukan sebagai seorang student yang pergi pagi balik petang. Maybe Kabil boleh cerita. Sebab benda ni, pendidikan Balan, sangat penting. Apa-apa kita pun, bila kita ada pendidikan yang lebih, sebagai seorang rider, kita jadi rider elite, rider yang berpendidikan tinggi, pandai English, pandai tu, and kita boleh develop balik. Maybe Kabil boleh cerita kebaikan cikgu-cikgu kat sana, jadual Kabil macam mana, last year pun boleh. Biasa kalau saya pergi Europe tu akan buat sekolah online lah. Macam kalau saya ada tertinggal belajar dekat sekolah tu, saya akan buat ulang kaji lah dengan cikgu kat sekolah saya tu. Dan cikgu kat sekolah saya semua baik lah. Support saya. Kira tak ada masalah lah, belajar macam biasa lah. Kalau orang exam pun, Kabil pun exam lah. So ini luar sikit bang, abang pernah pergi DEC, Driving Experience Center di Sepang? Yang mana-mana? Driving Experience Center dekat Sepang. Tak pernah. Belum? Tak pernah. Nanti abang kena cuba. Sebab dekat Sepang, kalau abang pernah nampak kan tempat yang DEC tu, dia punya bila kita bawa kereta dalam hujan, dekat situ dia akan test kita punya keupayaan sendiri. Dia akan tolak kita punya kereta, and then kita akan kawal punya kereta, tapi dia tak akan terbalik lah. So dekat situ, kalau kita ada masa, kita pergi try. Rasanya nanti Sepang akan umumkan pelancaran ataupun perasmian bulan 4 nanti untuk DEC tu. And atas tu ada juga lain, pasal atas drag yang macam atas tu, dulu ingat macam boleh main motor ke atas tu kan, tu punya tak. Untuk naik kereta memang kita punya boleh corner
especially APEC tu tak nampak lah. Dia macam tak nampak, dia konon-konon. So kepada yang dekat luar sana yang rasa nak tambah skill pemanduan atas jalan raya, boleh pergi ke Sepang, try DEC and check out diorang punya website sepangcircuit.com untuk tahu lebih lanjut. Dan kita tak banyak masa untuk bersembang dengan Balan dengan Kabil, and sebenarnya perjalanan Kabil panjang lagi, jauh lagi. Saya agak lah perjalanan Kabil ni akan habis sebagai seorang rider as a MotoGP rider. Itu yang saya nampak. InsyaAllah. Tapi abang boleh apa perjalanan Kabil untuk lagi kata 10 tahun sampai MotoGP lah. Itu InsyaAllah harapan lah. Mana macam Mas selalu cakap lah, Kabir ni kalau ada ruang dan peluang untuk Kabir, InsyaAllah mana kita cakap, kalau kita nak aspek benda tu, okay, wah Kabir nanti dapat main MotoGP, dapat begini, kita belum tahu. Kita tak tahu apa akan berlaku esok hari. Tapi abang minta Kabir ni dipermudahkan selalu perjalanan dia. Tu je. Abang tak nak selalu menaruh harapan jadi Kabir ni dapat, wah Kabir tak apa nanti dapat main MotoGP, Kabir dapat ni. Tak, semua kan nak benda tu. Betul. Tapi abang fikir perjalanan. Kalau Kabir diuruskan dengan baik, kalau Kabir rezeki dia ada, pasti sampai. Tu je. Kabir dipilih sebagai tokoh belia hebat last year. Lepas tu tahun ni duta pelancongan. Rasmi ke belum yang tu? Duta belum lagi, kalau tokoh tu dah. Tapi akan kau kan. Tapi sebenarnya sebagai rider yang selalu keluar ni, kita dah anggap dia sebagai duta lah kan. Duta Terengganu, duta Malaysia. So segala apa yang kita, tingkah laku kita, of course orang akan tengok. Especially bila masuk Moto4 tu coverage sudah tinggi. Sebab dia akan live dekat MotoGP, compare dengan FIM MiniGP. FIM MiniGP maybe last race ataupun race kat Malaysia ni dekat platform SIC sendiri. So Kabil ada apa-apa kata-kata terakhir kepada pelumba-pelumba muda ataupun yang baru nak berjinak? Banyak kalau budak-budak kecil tu kan mengidolakan Kabil ke kan. So apa yang Kabil nak pesan kepada adik lah so adik-adik Kabil ni, semualah cakap training je, apa je, apa Kabil nak cakap? Saya nak cakap teruskan berusaha dan training lah untuk jadi lebih laju. Jangan penat-penat. Abang, last kata-kata untuk siapa-siapa? Okay, mana bagi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan kepada semua esko MB Terengganu. Kita kata Kerajaan Negeri Terengganu dah, dan rakyat Terengganu yang banyak support dan banyak mendoakan Kabir. Dan terima kasih kepada Datuk Razlan. Sampai sekarang saya yang tak pernah pergi Europe pun, sekarang saya dah pergi Europe. Dan kepada Zubami, ZK Racing, kepada semua kru ZK Racing, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana selalu menjaga Kabir. Dan terima kasih juga kepada Pak Kru jemput saya datang ke sini untuk saja-saja sembang-sembang santai. Sembang santai je. Jadi banyaklah mana pada kawan-kawan yang selalu mendoakan Kabir dan membantu Kabir tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Satu lagi, dan kepada mak ayah, mana satu pesan saya, kita buat dulu. Kita buat dulu anak-anak, jangan kita fikir benda-benda balasan. Kita buat dulu. InsyaAllah pasti ada.
Sampai setakat ni kita punya perkongsian dengan Abang Lan dan juga Kabil untuk podcast kali ni, and kita nak ucap sekali lagi terima kasih atas kehadiran, atas willing untuk datang. Kita tahu jadual Abang Lan dengan Kabil pun dah semakin busy. Hari tu training camp sempat juga tengok a few ZK Racing punya rider. Kabil hari tu saya tak sempat tengok Kabil punya datang training lah kan. Kata Abang Lan tak sihat waktu tu kan. Dan kepada yang menonton podcast Will Talk ni, teruskan menonton. So, kita akan keluar beberapa episod lagi, few episod lagi untuk tahun ni, dan kita akan terus berborak ataupun kita akan terus cari pelumba-pelumba, bekas pelumba dunia, contoh macam Adan Nuruddin, Khairul Hampawi yang kita nak kenal isi hati diorang, dan perjalanan Kabil jauh lagi, so kita tak perlu sembang panjang sangat sebab 10 tahun, lagi 5 tahun, banyak lagi perkembangan Kabil. So kita pun akan bawakan perkembangan Kabil sendiri dalam Moto4 especially, dan dua lagi kawan dia, Q dan juga Nakib, yang akan berlumba sekali dalam Moto4, dan pastikan terus mengikuti perkembangan dan bagi sokongan kepada semua industri sukan pemotoran supaya terus berkembang, terus maju, sebab kita dah bawa nama Malaysia ke peringkat yang tertinggi lah dalam world. So kita tak deny kalau kita nak compare sukan lain, rasanya motorsport antara sukan yang jauh ke depan. So dengan itu kita nak berterima kasih kepada Sepang International Circuit sebab terus menaja, terus membawakan episod ini kepada Will Talk. Dan itu sahaja daripada saya, dan jumpa lagi.